Lepas makan jalan sakit perut, itu mungkin simptom sakit jantung. Kena pergi cek. Aku dah banyak kali kata kat engkau orang, sakit ulu hati tak semestinya sakit gastrik atau sakit angin. Mamak ni sakit gastrik, sakit ulu hati dia dekat 2 bulan lepas. Sangat kuat dekat 2-3 jam. Lepas tu hilang sendiri lepas makan ubat gastrik. Semenjak tu, setiap kali dia jalan, buat exercise, dia akan rasa senak dekat ulu hati, dia akan banyak sendawa. Dia memang yakin sakit tu sakit gastrik. Lepas tu dia makan Nexium, dia rasa lega sikit. Tetapi apabila dia jalan atau buat kerja-kerja berat, memang rasa tak selesa dekat ulu hati dia. Doktor dia suruh jumpa aku sebab doktor dia suspek yang dia ni mungkin sakit sumbat saluran darah jantung. Dia tak nak percaya sebab dia sangat yakin bahawa sakit dia memang sakit gastrik, bukan sakit angin. Suruh buat angiogram, memang dia tak nak. Akhirnya, dia setuju buat angiogram. Korang tengok gambar angiogram. Yang atas ni adalah sebelum rawatan angioplasti dengan stent. Yang bawah ni adalah selepas saya buat rawatan angioplasti dengan stent. Kalau kau tengok gambar dekat atas, memang nampak jelas. Ini saluran darah pangkal sampai setengah jalan, lepas tu tak nampak sangat hitam-hitam tu turun. Betul tak? Yang ni sebelum rawatan angioplasti dengan stent. Lepas buat rawatan angioplasti, kau tengok ada cabang-cabang ni darah dah mengalir balik. Ada 4-5 cabang yang sebelum ni hampir-hampir completely block. Sebab tu saya kata, banyak kali kata kat korang, sakit ulu hati tak semestinya sakit gastrik ataupun sakit angin. Kalau sakit tu datang masa kau buat kerja, bila berhenti dia hilang. Lepas makan makin datang sakit dada tu bila berjalan-jalan. Kalau perut kosong mungkin tak sakit. Tapi lepas makan jalan sakit perut, itu mungkin simptom sakit jantung. Kena pergi cek. Kena buat ECG, kena buat troponin, kena pastikan bukan sakit jantung. Korang suka konten macam ni, follow, like, komen, share dekat others.